Ngalang kawan kata yang bantu yang gro. Pun hantam raja kena ambak jerat Belanda yang baik ikut raja ipucut. Ya ini tulis awak bintik yang mari iput bak kata marmar. Nan sidadu yang kata gagung kenang parang kenang budi urinci dah. Kalau lanannya yang ditengok jawab belat Jawa. Kalau ramai Jawa yang bak Belanda. Yang mati boleh urinci dah. Mutulis nan bak bintik yang Soeharto, Soekarno, Cokro Mijoyo hana kada puri-purinya. Payah kalau nyawa piakin ro tu nyo Jawa nyo musuh pusaka dia. Jawanya nak ke musuh pusaka ke mana aja. Musuh pusaka ke ro ke nyo mandu. Menyo ro ke mana aja. Yang nak rasa ro li mana aja. Ci anak perkara puluh yang mari Melayu. Tetapi pakriban musuh pusakanya kaji dia semah le urang Aceh orangnya. Kajak hei bapa ni. Kajak pemulia ni. Kayak tim terima perintah ni. Kata jangke haji sebagai orang yang perintah. Ada nanggro Aceh dah ada bangsa Aceh. Yang mana bukan kejadian? Bukannya? Pakriban je kejadian lagi. Pakir je lagi. Dengan buknya lagi-laginya. Bangsa Aceh orangnya. Kai kianak ke Hindu. Kai kianak ke negara. Kai nak ke bangsa. Atau orang yang nak takun kai kianak. Kalau mungkin hanya ibu dengan sengaja oleh orang Aceh. Maka hanjihan. Karena orang Aceh hanjihan kapung je. Ni kaya tim ni. Walaupun dengan hana maksud kianak. Orang yang kapung anak itu rile musuh, anak itu soleh rakan, ya? Anak itu pulih yang menalai tu, atau apa yang mulia, anak itu pulih yang benar, apa yang salah, anak itu pulih yang patut, dan yang anak patut dah puput. Urung pungo, anak yang muda boleh dalam siapa perkara. Jadi pelaku dia orang yang nak pun orang yang galak je. Ya? Peng yang nak langkih je hijau, cik kedai hijau. Yang nak tahu berapa cara cuma kau je. Kanya? Tu nak tu orang pun, kalau dah orang pun apa? Orang pun nak mungkin kaya, nak mungkin napeng je saja. Hijau dia orang lain. Yang lagi yang orang Aceh. Orang Aceh lagi orang yang hanya itu soro ini. Hanya itu pun nan ro ini. Yang peganan ini si hari Jawa kaya itu.